Assalamualaikum dan welcome back to Crowback Channel. Untuk video kali ini guys, saya akan tunjukkan cara untuk membaiki pintu kereta Persona tahun 2008 yang susah untuk dibuka. So, let's check it out. Antara peralatan yang kita perlukan adalah skrudraiber mata bunga ataupun alat yang bersesuaian. Seterusnya, crowbar ataupun alat yang bersesuaian. Untuk langkah pertama guys, kita perlu buka skru-skru yang berada pada pintu kereta ini seperti yang saya tunjukkan ni, dengan menggunakan skrudraiber mata bunga. Selepas itu, dengan menggunakan crowbar, kita akan buka cover dalam pintu kereta ni. Seterusnya, kita akan tanggalkan door knob ini dengan cara memusingkannya ke arah lawan jam. Next guys, dengan berhati-hati, tanggalkan soket power yang bersambung pada cover pintu ni dengan cara menekan lock pin yang terdapat pada soket power ni sambil goyang-goyang sikit dan tarik keluar soket power tersebut. Selepas itu, selak cover plastik yang saya tunjukkan ni dan lihat di bahagian dalam. So guys, inilah komponen yang akan kita tanggalkan nanti. Bentuknya macam batang besi yang terikat plastik bush yang berwarna putih pada batang besi tersebut. Caranya adalah dengan menolak ke bawah komponen ni macam yang saya tunjukkan ni sambil keluarkan batang besi tersebut. Jadi guys, inilah komponen yang kita akan adjust. Apa yang terjadi adalah bahagian komponen plastik putih tu dah naik tinggi sangat. Jadi kita kena pusingkan semula mengikut arah lawan jam supaya komponen plastik putih tadi dapat diturunkan kepada kedudukannya yang paling optimum semula. Oh ya guys, korang boleh pusingkan plastik putih tadi serendah yang mungkin, tapi janganlah sampai hujung batang besi tu pula. Jadi biasanya saya akan adjust jarak plastik putih tu lebih kurang 0.5 cm dari hujung batang besi macam yang saya tunjukkan ni. Next, kita akan pasang semula semua komponen-komponen yang kita dah buka tadi.
Okey guys, sekarang kita test semula buka pintu kereta ni. Ternyata guys, dengan menggunakan satu jari je dah boleh buka pintu kereta ni berbanding dengan sebelum dibaiki. Memang mantap. Jadi guys, kalau pintu kereta korang rasa macam susah nak buka, cepat-cepat baiki guys. Sebab andai kata dibiarkan, takut lama-lama nanti bila dia dah jam, langsung tak boleh dibuka dari luar mahupun dari dalam. Memang jadi masalah besar nanti. Jadi guys, itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.